Kalau jam korang lemah, itu bukan jam outdoor. Ini Amazfit T-Rex Ultra 2. Yang ini baru betul jam outdoor. Ia dibina dengan konsep built for the unpredictable. Jam ni bateri dia 870 mAh. Itu dikira agak besar juga untuk sebuah smartwatch, which is boleh translate to 30 hari penggunaan. Even if kalau korang buka GPS sepanjang masa sekalipun, dia boleh tahan sehingga 50 jam. So ini would be a peace of mind untuk geng-geng hiking ataupun yang trail run yang panjang. Dia ada 64GB storage dan buat pertama kalinya dalam siri T-Rex, dia ada full color global offline maps. Maksudnya navigation tak perlu lagi menggunakan smartphone. Boleh terus masuk ke dalam hutan menggunakan jam sahaja. Bezel, butang dan back panel jam ni menggunakan grade 5 titanium. Material dia ringan tapi kuat, tahan cala, nampak premium dan tak rasa berat dekat tangan. Dia siap ada built-in flashlight, ada warna putih dan ada hijau. Korang juga boleh tukar dia punya intensity. Siap ada mode SOS. Dia juga ada 10 ATM dengan dual diving certification. Dan korang boleh scuba ataupun free dive sehingga kedalaman 45 meter. Korang tengok ni, jam ni memang besar. Dia bukan dibina untuk jadi slim masuk dalam meeting, bukan sebagai dress watch, tapi dia dibina untuk survival. And fun fact, harga dia boleh dikatakan separuh berbanding dengan jam-jam flagship brand yang lain. Apa pendapat korang? Cuba komen sikit.